Kita masih lagi di bawah unit 7 Malaysia di Persada Sukan. Pada akhir pembelajaran, kamu dapat menyatakan pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, dan juga kamu dapat menilai kepentingan sukan kepada pembangunan negara. Malaysia boleh. Pencapaian gemilang negara dalam bidang sukan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa telah terukir sejak era sebelum merdeka. Kegemilangan yang dicapai telah berjaya mengharumkan nama negara. Contohnya, kita tengok dalam sukan bola sepak. Pada tahun 1963, Malaya Football Association telah ditukar nama kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia atau Football Association of Malaysia, FAM. Kita lihat pula perkembangan bola sepak di Malaysia. Pada tahun 1957, usaha Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan Pesta Bola Merdeka telah menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kecemerlangan bola sepak Malaysia. Pasukan bola sepak Malaysia berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Munich pada tahun 1972 dan di Moskow pada tahun 1980. Seterusnya, pada tahun 1967, FAM menganjurkan Liga Kebangsaan menerusi Piala Malaysia. Pada tahun 1967 hingga 2015, pasukan Selangor merupakan pasukan paling berjaya dalam kejohanan Piala Malaysia sejak diperkenalkan. Selangor FA menjuarai Piala Malaysia sebanyak 33 kali. Antara kejayaan membanggakan pada tahun 2010, Sukan Bola Sepak Malaysia melakar kejayaan pada peringkat antarabangsa apabila memenangi Piala Suzuki AFF. Malaysia ku gemilang. Penglibatan atlet negara menerusi pelbagai bidang sukan dalam tamasya sukan antarabangsa dan kejohanan bertaraf dunia telah mengharumkan nama Malaysia. Jom kita lihat kejohanan yang telah disertai oleh Malaysia, antaranya Piala Thomas, Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik, Piala Thomas dan kejohanan badminton terbuka All England. Sukan C diperkenalkan pada tahun 1977. Nama asal Sukan C ialah Southeast Asia Peninsula Games ataupun SAPE, disertai oleh 11 buah negara Asia Tenggara. Pada tahun 1989, 2009 dan 2011, pasukan bola sepak negara telah menggondol ibu emas kejohanan. Tahun 2011, Malaysia telah menjadi juara kejohanan dengan mengutip 111 pingat emas, 75 perak dan 85 gangsa. Sukan Asia diperkenalkan pada tahun 1951 dan disertai oleh negara-negara Asia. Pada tahun 1966, Tan Sri Datuk Dr. M. J. Tyson dan pada tahun 1982, Rabuan Pit telah berjaya mengharumkan nama Malaysia. Pada tahun 2010, merupakan tahun pencapaian terbaik Malaysia apabila memenangi 9 pingat emas. Seterusnya, Sukan Commonwealth diperkenalkan pada tahun 1930 dan disertai oleh negara bekas tanah jajahan British. Pada tahun 1998, Malaysia menduduki tempat keempat keseluruhan kejohanan. Pada tahun 2010 di New Delhi, Malaysia telah berjaya mendapat pungutan pingat terbaik iaitu 12 emas, 10 perak dan 13 gangsa.
Pada tahun 2014 di Glasgow, Malaysia cemerlang menerusi sukan badminton, terjun papan anjal dan angkat berat. Sukan Olimpik mula diperkenalkan pada tahun 1896. Kejayaan terbaik Malaysia adalah menerusi olahraga badminton dan bola sepak. Pada tahun 1964 di Tokyo dan 1968 di Mexico, Tan Sri Datuk Dr. M. J. Tyson layak ke peringkat akhir acara 200 meter. Beberapa pingat dimenangi di sukan Olimpik, antaranya 1992 di Barcelona, 1 pingat gangsa, 1996 di Atlanta, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa, 2008 di Beijing, 1 pingat perak, dan 2012 di London, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Malaysia juga menyertai kejohanan badminton terbuka All England. Diperkenalkan pada tahun 1899, Malaysia menjadi juara acara bergu lelaki pada tahun 1949, 1951 hingga 1954, 1959, 1965 hingga 1966, 1971, 1982 dan 2007. Malaysia menjadi juara acara individu lelaki pada tahun 1950 hingga 1957, 1966, 2003, 2010, 2011 dan 2014. Piala Thomas. Kejohanan Piala Thomas diperkenalkan pada tahun 1949 di Preston, England. Malaysia menjuarai kejohanan pada tahun 1949, 1952, 1955, 1967 dan akhir sekali pada tahun 1992. Malaysia juga menyertai Hoki Piala Dunia. Diperkenalkan pada tahun 1971, Malaysia telah berjaya melayakkan diri sebanyak 7 kali. Pada tahun 1975, Malaysia pernah menduduki tempat keempat dalam kejohanan ini. Seterusnya, kita lihat pula kepentingan sukan dalam pembangunan negara dari segi ekonomi. Ianya dapat menarik kemasukan pelancong asing, pertukaran masuk mata wang asing dan juga memperbanyakkan peluang pekerjaan. Dari segi sosial, penyebaran kebudayaan rakyat tempatan dapat mengangkat martabat negara ke peringkat antarabangsa dan mewujudkan hubungan diplomatik antara sebuah negara dengan negara lain.